Qalbi tu dia punya degil-degil tu. Qalbi ni kalau kita semak betul-betul, dia kalau keras, lebih keras daripada batu. Summa qasad qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijara au ashaddu qaswa au bi makna ban. Kemudian hati mereka menjadi keras macam batu, au ashaddu qaswa, mana bahkan lebih keras daripada batu. Keras tak keras, dia tengok azab Tuhan, dia buat dah tak ada rasa pun. Kalau kata dia ada kes jenayah, ini penjara semua hidup, dia dengar polis datang macam mana rasa? Dia dengar siren polis pun dia gigil. Dia nak tangkap aku ni, nak tangkap aku ni. Itu dengan polis, dengan penjara dunia. Ini bukan penjara dunia kan. Ini azab maha dahsyat. Ya, teruk tak teruk dia qalbi kalau dia tak rasa. Jahat tak jahatnya hati kalau dia tak sentuh. Dengan azab Allah Ta'ala yang maha dahsyat ni. Atau benda dia kena suntik. Mana kalau kita tak suntik ni, hati kita dia akal kita dan dia buat ya astagfirullah, nolot dia. Dia tak terjun ke dalam. Dia tak tinggal dalam berkeladak lagi. Macam mana nak menghadap Tuhan? Macam mana dapat kelazatan memandang? Dia kelazatannya ada dengar, ada makan, macam, tapi lazat paling besar memandang, mensyuhud akan Allah Ta'ala. Maka lazatan tu akan tertutup. Ya, kalau cermin dia tidak dibersihkan. Ini di antara pembersihan cermin maknanya. Tu hati mana nak ketuk sampai dia rasa takut. Dia paling jahat hati dah, kerana dia buat diam. Lagi teruk tu kata, biarlah azab-azab tu. Itu habis tu. Itu nak kata apa tak tahu tuan ni. Syaitan lajar bisikkan dia tu sampai terkeluar cakap tu. Azab pun aku kena dengan kau je. Itu paling syaitan tu habis tu. Paling sui manusia. Dia tak payah hidup atas dunia menyemak macam tu. Paling jahat manusia bila dia dengar bisikan syaitan. Orang cakap macam ni, kau kata lah, kau jagalah pintu kubur kau aku. Itu habis sui manusia ni. Dia tutup jalan terus, dia tak bagi. Kalau sampai orang tu keluar cakap tu, syaitan punya meloncat. Memang geng aku besok dia terjun dalam tu. Memang bergulung dalam neraka. Adalah penjahatnya nafsu, penjahatnya syaitan. Dia tak bagi orang tu tersentuh hati, rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Dia buat selamba.